Daripada segi emosi, saya boleh kawal emosi, saya tak mudah marah, saya lebih bertenang. Daripada segi macam tadi. Okey Puan, boleh kenalkan diri anda? Okay, nama saya Naziha, berumur 30 tahun, menetap di Sarjana Utama dan bekerja sebagai medical advisor. Apa yang buat Puan decide untuk buat advanced hormone blood test? Pada asalnya saya perasan ada ni abnormal daripada segi body saya lah. Antaranya macam keguguran rambut, cepat marah, cepat penat. Keguguran rambut tu bukan yang sedikit, tapi saya rasa abnormal yang macam bila kita mandi tu, kita tarik tu, dia rasa macam terlalu banyak. Lepas tu saya selalu rasa macam cepat marah. Yang kesiannya kepada suami lah, sebab yang kena marah dia. Jadinya kita, bila tu saya rasa macam abnormal lah. Sebab tu lah saya datang ke Skyhe Clinic to check further. Boleh kongsikan pengalaman Puan sepanjang rawatan di Skyhe Clinic dari mula datang sampai sekarang. Macam mana journey Puan? Saya mendapatkan rawatan di Skyhe Clinic pada tahun 2022. Sejak 2022, time itu saya mengalami masalah keguguran rambut, masalah penat, cepat marah, sakit kepala. So starting from situ, saya dapat beberapa treatment lah yang disuggestkan oleh doktor. Pada asalnya saya berjumpa dengan Dr. Linda. Saya dapatkan rawatan daripada segi hormon, ubat-ubat hormon, IV drips, detox, vitamin C, iron. Starting dari situ saya cuba istiqomah amalkan dan saya dapat rasai perbezaannya lah. Memang ada improvement daripada segi simptom-simptom semua tu. So after 6 months saya buat balik routine check up untuk tengok adakah darah saya semua tu dah optimum ke belum. Sebab menurut doktor, hormon ni senang naik dan senang turun lah kan. So saya selepas tu saya setiap tahun saya akan ada buat blood test dan saya dah berjumpa dengan semua doktor lah di Skyhe ni. Ada Dr. Hisham, Dr. Farhin, Dr. Amira, Dr. Jora. So setiap doktor tu suggestkan treatment dan juga medication yang sesuai ikut blood saya lah. Selepas rawatan, apa perubahan yang Puan rasa pada badan atau emosi? Dari segi tenaga ke, tidur ke, ada perubahan tak? So far saya memang rasa positif feedback untuk body saya lah. Daripada segi emosi, saya boleh kawal emosi, saya tak mudah marah, saya lebih bertenang. Daripada segi macam tadi saya ada cakap masalah keguguran rambut, so saya memang rasa kita boleh nampak perbezaan daripada bila kita sapu lantai tu, kurang rambut lah. Nasihat Puan untuk wanita di luar sana yang alami masalah sama? Saya suka untuk sarankan kepada para wanita dan juga para suami lah. Okay, untuk para wanita, kalau ada mengalami masalah yang lebih kurang sama, jangan takut-takut, jangan segan-segan untuk datang ke Skyhe Clinic untuk dapatkan hormon, check dulu darah kita macam mana. Dan juga untuk para suami, kalau kita rasa